Dulu saya pun rasa sunnah ni sunat je, sampailah guru saya bagi tahu selagi hawa nafsu kita tak sama dengan apa yang Nabi bawa, selagi tu iman kita belum sempurna. Masa saya dengar hadis tu barulah saya sedar sunnah ni penting sangat-sangat. Bila amalkan sunnah, hidup kita insya-Allah tak akan lalai. Nak keluar rumah baca doa, masuk kereta baca doa, kereta bergerak kita boleh dakwah dengan anak-anak ataupun kita zikir ke. Umur kita kat dunia ni sangat mahal. Jadi kalau hidup kita tak amalkan sunnah, memang rugi sangat-sangat. Sebab amal satu sunnah dapat pahala macam syahid tau. Hari ni ramai orang Islam dia tak tahu benda ni, sampai mereka tak pernah pun ajak anak mereka tentang sunnah Nabi. Sebab tu kami keluarkan buku Saya Sayang Sunnah ni untuk bantu ibu ayah ceritakan kebaikan sunnah pada anak-anak. Buku ni ada 30 muka surat kulit keras. InsyaAllah tahan lama silat-silat cucu kita pun boleh baca. Kartun dalam buku ni pun comel tau. Lukisan dia pun patuh syariah, ayat dia pun padu, senang anak-anak faham. Dan yang lagi best, setiap sunnah ada disertakan rujukan hadis untuk ibu bapa. Jadi kita tak perlu ragu-ragu lagi untuk amalkan. Jom dapatkan buku ini sekarang sementara stok masih ada. Semoga dengan asbab kita amalkan sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berikan syafaat baginda di sana. Maulaya salli wa sallim daiman